Tak ada dah cara yang semolek-moleknya, kaedah yang betul. Kalau mu nak suruh jiwa mu tenang, mu kena perbanyakkan ingat kat aku. Mu kena banyak ingat kat aku. Biar dalam kepalamu, dalam hatimu teringat rumah aku. Biar dalam hatimu, kepalamu, fikiranmu ingat kepada majlis-majlis aku. Biar dalam hatimu, fikiranmu itu teringat dengan nama-nama aku. Biar dalam fikiranmu dan hatimu teringat kepada kalam aku. Orang yang kita sayang ni, bila dia kata sesuatu perkataan, kita ingat. Duk nyingan bunyi lagi di telinga tu. Bila seorang yang kita kasih, kita sayang, bila dia kecek, dia pesan, dia kata apa dia. Sampai hari ni kita teringat lagi. Gemulah mak amba dulu, tika dekat dia nak mati, dia pesan kat amba gini. Sampai hari ni amba teringat. Gemulah ayah hamba dulu, semua dia pesan kat amba gini. Apa mak ayah kita tu? Kerana dia adalah orang yang paling kita sayang atas muka bumi. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati tengah baca Quran. Tengah baca Quran waktu subuh. Sebab dia kata lepas-lepas maya subuh, masjid ni ada baca Quran. Jadi dia tengah duduk baca Quran. Ada jemaah ramai sepon ni. Dan dia tunjuk ayat yang orang tu baca dalam handphone dia tu. Dia duduk sebelah. Dia kata, bila saya dengar dia baca, sepatutnya dia baca alaihim, tapi dia pergi baca kut lain. Siapa tegur dia? Bila tegur dia, dia pun betul klik. Bila betul klik tu, sementara dia pun lembek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal. Comelnya tuan-tuan. Kita tengok atas kertas, kita tengok dengan janji-janji Allah, ciri-ciri orang yang husnul khatimah. Mati di masjid, mati tengok buat ibadat, baca Quran. Mati tika duduk dalam halaqah Quran. Mati lepas sembahyang subuh Jumaat. Beberapa ciri-ciri yang menunjukkan husnul khatimah. Hak kerja Allah Ta'ala tu kita tak usah duduk soal lah. Kita ambil atas pada urufnya. Habis dia ada sebelah tu. Saya kata Allah Rabbi ya Karim, kata kita kalau boleh setara dia tak apa tu. Hak paling mesti kali mati tengah buat ibadat, tengah baca Quran. Orang kita kata rupanya ustaz, sebelum pada ni kita tak fikir. Bapa sekali dia baca maulid, pagi tu jadi tukar taki dia baca. Jadi hamba duduk sebelah dia, tam tegur semacam dia dalam beberapa ayat. Rupa-rupanya di waktu tu keadaan dia tu gitu dah ustaz. Mau senyap lah, tak kata ke satu. Lama duk buang ke lain, dia pun royak lah ada. Dia kata pada arwah ni, dia kata ustaz, dia tak kecek banyak. Dia kecek benda-benda hak penting, hak mustahak. Nampak tuan-tuan? Inilah yang kita duk ulai-ulai sangat mari masjid. Yang kita duk ulai-ulai sangat mari masjid dengan semaya jemaah, dengan orang ngajar, dengan halaqah Al-Quran. Kerana kita nak suruh, kalau Allah Ta'ala nak jemput kita, jemputlah tika kita buat ibadat. Jemputlah kita tika kita duduk di rumah dia yang tidak ada tempat yang paling mulia sekali atas muka bumi lah masjid. Inilah yang kita duk ulai semacam. Kita bukan juru, kita bukan baik. Dan kita tahu kita banyak dosa. Kita banyak silap. Dan kita banyak benda-benda yang sebelum ni kita lara.
Sebab itu kita ulangi mari masjid. Bukan juru baru nak belajar jadi juru. Mudah-mudahan la'allakum, mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang yang mendapat keampunan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akhiri hayat kita dengan husnul khatimah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ampunkan seluruh dosa kita. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan yang Allah Ta'ala akan seru kita, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jiwa yang tenang, jiwa yang tenang. Lagu mana jiwa yang tenang? Ala bizikrillah tatma'innal qulub. Tak ada dah cara yang semolek-moleknya, kaedah yang betul. Kalau mu nak suruh jiwa mu tenang, mu kena perbanyakkan ingat kat aku. Mu kena banyak ingat kat aku. Biar dalam kepalamu, dalam hatimu teringat rumah aku. Biar dalam hatimu, kepalamu, fikiranmu ingat kepada majlis-majlis aku. Biar dalam hatimu, fikiranmu itu teringat dengan nama-nama aku. Biar dalam fikiranmu dan hatimu teringat kepada kalam aku. Orang hak kita sayang ni, bila dia kata sesuatu perkataan, kita ingat. Duk ingin bunyi lagi di telinga tu. Bila seorang yang kita kasih, kita sayang, bila dia kecek, dia pesan, dia kata apa dia, sampai hari ni kita teringat lagi. Gemulah mu'amah dulu, tika dekat dia nak mati, dia pesan kat ambo gini. Sampai hari ni ambo teringat. Gemulah ayah hamba dulu, semua dia pesan kat ambo gini. Sebab apa mak ayah kita tu? Kerana dia adalah orang yang paling kita sayang atas muka bumi. Lebih-lebih lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tentulah kita mesti meletakkan kesayangan yang cukup tinggi. Kita teringat lagi kata-kata Allah Ta'ala, yakni Al-Quran Al-Karim. Main tak dalam fikiran kita, dalam hati kita, dalam benak kita, kalam-kalam Allah. Itulah orang yang hafal Al-Quran, Allah Ta'ala letakkan setarah, nak letakkan sebaris dengan para-para anbiya di akhirat kelak. Orang yang hafal Al-Quran, orang yang hafal Al-Quran, Allah Ta'ala berikan kepada dia, dia boleh menyelamatkan ahli keluarga dia 10 orang yang confirm masuk neraka. Pasal apa? Pasal kalam aku ni main di bibir mulut dia, di hati dia, di fikiran dia, dan seluruh tubuh badan dia adalah dia mendengar dan mengambil dan mengatakan sesuatu daripada kalam aku. Hebat tuan-tuan. Inilah yang kita duk ulai semacam ni, nak suruh biar ada dalam hati dan fikiran kita masjid. Teringat kau masjid Zuhur, teringat kau masjid Asar, teringat kau masjid Ngorib, teringat kau kuliah-kuliah, teringat kau isyak, teringat kau subuh. Nak suruh biar teringat semacam. Hak tu ya duk ulai semacam sehingga terkeluar perkataan Allah lah, tak ada nak pergi masjid hari ni. Oh, Allah terlepas dah. Maknanya hatimu tu ada masjid dah. Hatimu nak gitu. Jangan widai siapa, tak sebut nak kakak tu. Tak sebut nak kakak tu. Itulah yang kita duk ulai sangat tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Tak kira lah laki puan kok, di usia seperti kita ni, inilah kakak kita, inilah menek kita, inilah harian kita. Lainlah orang yang muda-muda, dia banyak komitmen lain, tapi dalam masa yang sama dia tak boleh nak lupa ala bisikrillah tatma'innal qulub. Tapi kalau di usia seperti kita ni, ibu-ibu, bapa-bapa, tuan-tuan dan puan-puan, menek lah, menek sehari tengah hari kita tak ada menek di masjid,
Penat tuan-tuan. Penat. Zuhur pun duk, asar pun duk, ngori isya pun duk, main dengan orang ngajar pun duk, subuh pun duk, penat. Lidah kita seharian nak ayat tak ada lagi kalam Allah. Duk alik nyanyi lagi, duduk kosi-kosi lagi, wallahu alam lah. Hamba ayat dalam kuliah-kuliah hamba kepada kuliah muslimat lah. Bila ada kuliah duha tu hamba ayat ibu-ibu semua, moga dia buat bukan hari Jumaat, hari Sabtu, dia buat hari-hari kerja, menunjukkan bahawasanya dia tak kerja lah. Mungkin suri rumah tangga, mungkin dia patching dah, maknanya masa dia tu banyak ruang lah. Hamba kata ibu-ibu, peringkat umur kita ni ibu-ibu, bukan kita khatam Quran setahun sekali nanti tunggu Ramadan, bukan nanti tunggu hak tu. Sepatutnya di umur supaya kita ni ibu-ibu, kita kena khatam sebulan sekali. Kena khatam sebulan sekali. Maknanya satu hari kita kena habiskan satu juzuk. Satu juzuk ada 8 ain, 8 makra', 8 hisib, 8 bitai. Dia tak boleh lari dah. Satu juzuk mesti 8 bitai. Mesti 8 makra'. Bagilah. Kalau dengan 5 waktu, 8 bitai tu, sebelum zuhur kau, selepas zuhur kau, sebelum asar kau, lepas asar kau, sebelum maghrib kau, munggu lepas maghrib kita mari dengan orang ngajar, mungkin lepas isya, ambil masa sikit, lebih sikit sebelum subuh dan selepas subuh, nak habis juga satu juzuk. Kalilah kat mana-mana pun, kalilah kat mana-mana. Di umur supaya kita ni tak payah geger kat orang, tak payah royak kat orang. Bekal kita sepatutnya gitu. Ni mene kita. Kalau mene kakah-kakah benda hak supaya al-maklum ni masih segar dan jadi mainan kita, wallahu alam lah. Muslimin muslimat yang mati Allah Subhanahu wa taala, untuk renungan kita bersama pada malam ini, kita lihat satu sedutan daripada kitab Al-Mawa'izul Badi'ah. Kita suluh diri kita, kita cermin diri kita, kita lihat kita ni berada di level mana. Kalau tidak, kita berasa kita ni jurus benar dah, kita berasa kita ni baik benar dah, kita berasa kalau kita mati pun tak apa dah, pasal kita mari masjid dah, kita berasa kita semaya dah, kita berasa dengan orang ngajar dah. Tapi bila kita lihat sedutan-sedutan perkara yang ada dalam kitab Al-Mawa'izul Badi'ah, Allahu Rabbi ya Karim, takut kita ni bau syurga pun tak lagi. Takut bau syurga pun tak lagi. Baik, kita lihat gini sudahlah. Hadis Nabi SAW menyebut, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi. Tak sempurna imanmu bila mu tidak menyayangi saudaramu seperti mu saya dirimu. Tak sempurna iman. Setara mana mu saya ke setaramu? Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang mukmin ni bersaudara. Diumpama seperti anggota tubuh badan, bila satu anggota sakit, hak lain pun mula merasa sakit juga. Sakit gigi, habis anggota lain tak tidur juga. Sakit mata, habis anggota lain tak tidur juga. Sakit ke apa dia? Sakit ya anggota-anggota ni, salah satu daripadanya, semua pakat tak tidur belaka. Ada tak kita dengan saudara kita gitu? Ada tak? Saudara kita di Palestin, semua kita sedia maklum, kita berasa sakit juga ke tak? Ataupun kita berasa biasa-biasa, ataupun kita tak berasa ke satu? Jauh Palestin, moga kita tengok dalam media gitu je, tak tengok dengan mata lendai kita. Innamal mu'minuna ikhwah, kita duduk kapur.
Orang-orang tua kita dulu kuatnya ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Anakmu supaya anak aku.